Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Siti Aisyah binti Syekh Idris. Saya pelajar tahun akhir di Universiti Utara Malaysia dalam kos pengurusan pentadbiran. Okey, untuk hari ini saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada Cik Bakil sebab sudi meluangkan masa untuk saya temu ramah bagi subjek komunikasi antara budaya. Jadi kat sini Cik Bakil, saya nak minta Cik Bakil perkenalkan dirilah. Okay. Nama saya Bakil, umur saya 36 tahun. Saya dari Yaman. Saya datang Malaysia tahun 2010. Sudah ini 16 tahun di Malaysia. Okay. Saya belajar sini IT. Lepas tu saya kerja dengan Petronas dalam masa 3 tahun. Masa BKB tu saya start sini kerja Taj Hadramut restoran. Saya kahwin sini, sudah ada 2 anak. Satu lelaki, satu perempuan. Alhamdulillah. Okey, jadi pada pandangan Cik Bakil, apakah persamaan budaya di Malaysia dengan budaya di Yaman? Yang pasal culture kan? Culture, budaya, Okay. persamaan budaya. Yang dekat Yaman dengan Malaysia, itu saya selalu nampak sini kalau hari raya. Culture ini memang sama. Kita pergi jumpa family, kita beraya sama dengan family. Itu yang saya rasa dekat culture Yaman. Yang culture saya rasa berbezaan dekat Malaysia, kita tak boleh campur dengan saudara-saudara family yang female. Kita orang lelaki asing, yang female kena asing juga. Okey, maksudnya ada pengasingan dari segi jantina lah dalam satu rumah. Kalau ada macam event ke kanduri ke, lelaki kena asing, perempuan asing. Kita tak boleh campur. Tak boleh campur. Walaupun kita dekat macam cousin, saudara yang paling dekat pun kita tak boleh campur juga. Okay. So maksudnya itulah perbezaan budaya Malaysia dengan Yaman. Ya, betul. Okey. Jadi untuk persamaan dari segi hari raya. Hari raya dari segi raya Aidilfitri ataupun Aidiladha yang nampak persamaan tu. Mungkin dari segi konsep Islamik, benda tu adalah sama, sambutan tu dari segi agama, tapi sambutan dalam budaya tu macam mana? Boleh bagi macam example saya? Okey, example dia macam ni. Kalau dekat Malaysia, dekat sini, kita hari raya kita akan berkumpul dengan family dulu, dengan ibu ayah, minta maaf untuk Aidilfitri lah, dan akan ada satu sesi makan dengan family. Dan baru kita akan pergi rumah ke rumah untuk jumpa family yang lain lah. Sama juga. Sama juga. Okey. Kita dulu dengan ayah, ibu, kita bermaaf. Lepas tu kita baru pergi jumpa family macam auntie, uncle, cousin. Kita bagi duit raya dekat budak-budak. Duit raya pun sama? Sama juga macam Malaysia. Okey. Culture memang kalau raya sama juga. Sama. Tak ada berbezaan dengan Malaysia. Okey, faham. Okey, jadi berdasarkan pengalaman Cik Bakil kat sini, macam mana Cik Bakil tengok perbezaan budaya tu dengan konsep antara budaya? Maksudnya macam mana saya nak cakap, daripada pengalaman sendirilah. Maksudnya mungkin dari segi budaya, cara pemakanan orang kat sini dengan pemakanan orang di Yaman. Sebab macam Cik Bakil sendiri sekarang bekerja di Taj Hadramut. Ya, betul. Okey, so mungkin pengalaman Cik Bakil serve makanan untuk customer kat sini. So apa persamaan tu mungkin dari segi penerimaan budaya kat sini, boleh pergi dengan taste makanan di Yaman ke? Yang saya nampak sini dari experience saya, ramai customer yang terima makanan Arab dan suka makanan Arab, ramai. Especially nasi mandi. Sebab nasi mandi yang paling famous di Yaman. So orang Malaysia bila dengar mandi,
dia terus ingat Hadramaut. Itu yang paling famous. Pun saya rasa makanan Arab ramai sekarang di Malaysia yang suka kebab, pasa, nasi mandi, nasi matut, maklum. Dia orang sekarang memang suka. Mungkin dulu masa tu tak ada banyak restoran Arab. Saya rasa masa tu orang terterima, tersuka. Tapi lama-lama bila ada banyak kedai Arab sini, dia orang sekarang macam awak nampak sekarang ramai orang datang sini suka rasa makanan Arab. Betul. Saya pun suka kat sini. Memang makanan kat sini sedap. Saya memang pilihan saya memang Taj Hadramaut. Okey. Dan pengalaman Cik Bakil jugalah kan. Apa culture shock yang Cik Bakil pernah alami masa selama tinggal di Malaysia daripada tahun 2010 kan? Yang saya cok, saya rasa masa lepas kahwin, bila saya pergi jumpa family saya, isteri saya, itu kita orang Arab terbiasa kita campur dengan perempuan, female. So kalau pergi jumpa family, female akan duduk asing, lelaki asing. Tapi masa tu saya duduk dengan saudara isteri saya, kita campur, saya tak boleh terima. Masa tu saya terbiasa. Terbiasa. Jadi berapa lama agaknya Cik Bakil ambil masa untuk terima budaya Malaysia tu? Dalam 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun juga. Baru saya terima. Okey. Tapi penerimaan maksudnya macam Cik Bakil masuk ke keluarga Melayu. Macam mana Cik Bakil bawa sekali budaya Yaman dalam family tu? Ataupun Cik Bakil memang terima sepenuhnya budaya Melayu dekat situ? Yang pertama saya tak boleh terima sebab masa tu saya datang dari Yaman kan. Susah untuk orang Arab kita tukar kita punya culture. So lama-lama saya jadi macam biasa, okey lah. Isteri saya pun sudah terima saya punya culture juga. Sebab dia ikut saya Yaman. Dia duduk 1 tahun dekat Yaman. Dia duduk dekat Yaman. Jadi dari segi masakan isteri dekat rumah, macam mana? Maksudnya dia menghidangkan makanan Yaman style, macam mana saya dapat hidangan di Taj Hadramaut, ataupun dia bawa makanan Melayu? Kalau di rumah yang paling kita makan hari-hari, dia akan macam mix. Tapi untuk isteri saya dia memang suka makanan Melayu. Nasi putih, nasi lemak, ayam goreng, ayam kunyit. Right. So maksudnya semua budaya Malaysia sekarang Cik Bakil dah boleh adapt lah. Betul. Adakah satu hari nanti Cik Bakil akan balik semula ke Yaman ataupun akan terus menetap di sini? Saya belan duduk Malaysia. Alhamdulillah. Jadi Cik Bakil, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga pada Taj Hadramaut bagi peluang pada saya hari ini bersama dengan Cik Bakil. Jadi Alhamdulillah, terima kasih. Okey, sama.